Anime kegemaran 90-an. Senarai ni sebenarnya lebih kepada pendapat peribadi aku je lah. Dulu zaman sekolah rendah, ada yang terpaksa ponten sekolah semata-mata nak tengok anime-anime ni sebab negeri tempat diorang belajar tak cuti hari Ahad. Bayangkan betapa struggle nak kejar semua episod sebab Sabtu dan Ahad tu memang hari paling ditunggu-tunggu. Sekarang bila dengar balik lagu opening anime-anime tu, terus rasa nostalgia gila. Kenangan zaman kanak-kanak yang takkan dapat balik dah. Kalau korang pun rasa benda yang sama, jangan lupa share video ni dengan geng-geng lama. Mana tahu boleh throwback sama-sama. First, Sailor Moon. Sailor Moon ni memang antara anime legend yang ramai budak perempuan dulu suka. Ceritanya pasal Usagi, gadis comel tapi blur yang boleh transform jadi Sailor Moon. Dia ada geng Sailor lain, Mercury, Mars, Jupiter dan Venus. Diorang ni semua guna kuasa istimewa untuk lawan kejahatan dari The Dark Kingdom, sambil dibantu dua ekor kucing yang boleh bercakap, Luna dan Artemis. Tak lupa juga hero mereka Tuxedo Mask yang selalu datang masa genting. Anime ni start tayang dari tahun 1992 sampai 1997 dengan 200 episod dan beberapa movie. Asalnya manga hasil tangan Naoko Takeuchi, memang karya yang hidup sampai sekarang. Rurouni Kenshin, Samurai X. Kalau dulu korang minat samurai, ni antara anime wajib tonton. Kisahnya pasal bekas pembunuh handal zaman Bakumatsu bernama Hitokiri Batosai, yang lepas revolusi dia ubah identiti jadi Himura Kenshin, samurai yang berhati lembut yang janji tak akan bunuh sesiapa lagi. Dia guna pedang terbalik Sakabato dan tolong orang lemah. Manga ni ditulis oleh Nobuhiro Watsuki, diterbitkan dari 1994 hingga 1999 dan ada 28 jilid. Anime dia pula tayang dari 1996 sampai 1998, penuh aksi, nilai moral dan kisah redemption. Digimon ni asalnya idea daripada permainan Tamagotchi tapi versi monster digital. Tahun 1999, siri Digimon Adventure keluar dan terus jadi fenomena. Ceritanya tentang 7 budak terpilih yang termasuk ke dunia digital dan kena selamatkan dunia tu bersama partner Digimon masing-masing. Taichi, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe dan TK. Nama-nama ni confirm melekat dalam kepala peminat 90-an bila tengok semula sekarang. Masih rasa vibe pengembaraan dan persahabatan tu kuat gila. Yang ni korang mestilah, bukan korang, anak-anak korang pun mesti minat juga. Doraemon. Kalau ni tak masuk dalam senarai memang tak sah. Doraemon ni bukan sekadar anime. Dia dah jadi sebahagian daripada budaya. Kisah robot kucing biru dari masa depan yang datang bantu Nobita si budak malang ni. Cerita ni memang kekal relevan daripada dulu sampai sekarang dengan pelbagai gadget dalam poket ajaib, ada tekopter, pintu ke mana saja dan macam-macam lagi. Doraemon ni bukan je hiburan tapi juga banyak ajar tentang imajinasi, kesetiaan dan harapan. Anime ni mula dari manga tahun 1999 dan bertahan sampai sekarang. Slam Dunk. Anime ni buat ramai budak lelaki dulu tiba-tiba minat main bola keranjang. Watak utama dia Hanamichi Sakuragi, budak nakal, besar kepala tapi lawak dan penuh semangat. Mula-mula join team sebab nak impress Haruko, tapi akhirnya betul-betul jatuh cinta dengan sukan tu. Watak lain macam Rukawa dan Akagi pun power. Slam Dunk ditulis oleh Takehiko Inoue dan anime dia ditayang dari 1993 sampai 1996 dengan 101 episod. Sampai sekarang ramai kata ni antara sport anime terbaik sepanjang zaman. Dragon Ball Z. Yang ni pula legenda semua legenda. Dicipta oleh Akira Toriyama. Dragon Ball Z ni kisah Goku dari kecil sampai dewasa. Penuh latihan, pertarungan dan pengembaraan mencari Dragon Ball. 7 biji bola Dragon Ball yang boleh tunaikan sebarang hajat. Dari lawan Vegeta, Frieza, Cell sampai Majin Buu, setiap saga memang padu. Manga dia jalan dari 1984 sampai 1995 dan anime dia masih jadi rujukan untuk semua generasi shonen.